Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, begitulah orang ramai melakukan sa'i di antara kedua-duanya, iaitu Safah dan Marwah. Ketika dia menaiki bukit Marwah, tiba-tiba dia mendengar suara. Dia berkata, diamlah. Dia maksudkan dirinya. Kemudian dia mendengar suara itu kembali. Dia berkata, engkau telah memperdengarkan aku suaramu. Adakah ada di sisimu pertolongan? Dia terlihat ada malaikat yang berhampiran Zam-Zam. Malaikat itu menggali dengan tumitnya atau dikatakan dengan sayapnya sehingga keluar air dari tempat itu. Kemudian dia membuat patungan dan dia mengatakan bahawa menggerakkan tangannya seperti ini. Dia mulai mencedok dan mengisi ke dalam bedanya biliknya. Air itu terus memancar setelah dicedok. Ibnu Abbas berkata bahawa Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati Ibu Ismail. Sekiranya dia membiarkan Zam-Zam atau beliau mengatakan tidak mencedok air tersebut, maka Zam-Zam akan menjadi air yang mengalir. Baginda berkata, Ibu Ismail minum lalu menyusukan anaknya. Malaikat berkata kepadanya, janganlah kalian takut akan dipersia-siakan. Sesungguhnya di tempat ini akan dibina Baitullah dan ia akan dibina oleh budak ini dan bapaknya. Budak ini dimaksudkan dengan Ismail. Allah tidak akan mengabaikan ahlinya. Baitullah pada ketika itu lebih tinggi menyerupai puncak bukit. Apabila datang banjir, maka terhakis dari arah kanan dan kirinya. Dia hidup dalam keadaan itu sehinggalah rombongan Jurhum melintasi mereka, atau satu keluarga dari suku Jurhum. Mereka datang dan dari jalan Gadak lalu singgah di Mekah. Mereka melihat burung terbang mengelilingi kawasan itu dan tidak meninggalkannya. Mereka berkata, burung-burung ini mesti terbang mengelilingi air, walaupun kami tahu bahawa di lembah ini tiada air. Mereka mengirim seorang atau utusan untuk mencari sumber air dan kembali untuk memaklumkan berkenaan dengan air itu. Lalu mereka pergi ke kawasan air tersebut. Baginda berkata, pada ketika itu Ibu Ismail sedang duduk berhampiran air itu. Mereka bertanya kepadanya, adakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal bersama dengan engkau? Dia menjawab, boleh, tetapi kamu tiada hak untuk memiliki air tersebut. Mereka bersetuju. Ibnu Abbas berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Ibu Ismail menyukai hal itu kerana dia gembira ada manusia bersama mereka. Mereka pun tinggal di sana, lalu mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk menetap bersama mereka. Sehinggalah mereka menjadi beberapa rukun dan anak kecil itu pun telah membesar. Dia belajar bahasa Arab daripada mereka. Dia menjadi bagus sehingga mereka menyukai dan mengaguminya. Apabila dia tumbuh menjadi remaja, apabila dia mencapai usia dewasa, mereka menikahkannya dengan seorang wanita daripada kalangan mereka. Kemudian Ibu Ismail meninggal dunia. Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk melihat apa yang telah dia tinggalkan, tetapi dia tidak menjumpai Ismail di sana. Apabila dia bertanya kepada isteri Ismail tentangnya, dia menjawab, dia pergi untuk mencari nafkah kami. Kemudian Ibrahim bertanya kepadanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Dia menjawab, kami hidup dalam keadaan buruk. Kami berada dalam kesempitan dan kesulitan. Dia mengadu kepadanya. Ibrahim berkata, apabila suamimu telah kembali, ucapkanlah salam untuknya dan katakan kepadanya agar mengubah ambang pintu rumah ini. Apabila Ismail tiba, dia akan merasakan sesuatu. Lalu dia berkata, adakah ada seseorang yang datang kepada kamu? Istrinya menjawab, ya, telah datang kepada kami seorang lelaki tua yang memiliki sifat begini dan begini. Dia bertanya kepada kami tentang engkau. Lalu aku memberitahu. Dia bertanya tentang kehidupan kita. Lalu aku memberitahunya bahawa kita di dalam kesusahan dan kesulitan.
Ismail berkata, adakah dia meninggalkan sesuatu pesanan kepada engkau? Dia berkata, ya. Dia menyuruh untuk menyampaikan salam kepada engkau dan mengatakan agar menggantikan ambang pintu rumahnya. Ismail berkata, itu adalah bapaku. Dia telah memerintahkan aku untuk berpisah denganmu. Pergilah ke rumah keluargamu. Wanita itu diceraikan oleh Ismail dan dia menikah dengan wanita lain, dan dari kalangan mereka Ismail tidak mengunjungi mereka selama waktu yang dikenal.